Nak percaya tak percaya. Ini saya tak semai, saya terus tanam biji. Saya nak berkongsi lah satu pengalaman saya buat kajian tanaman longan pimpong ya. Baik, di depan saya ni longan pimpong ni kecil saja, tengok kecil saja. Usianya lebih kurang 1,5 tahun lah, lebih kurang ini ya. Ini tanam daripada biji. Ini salah satu pokok tanam biji. Usia 1 tahun daripada biji sudah berbuah. Nampak di depan saya ni bunganya. Bunga. Nak percaya tak percaya, saya pernah dicabar oleh satu nursery lah. Dia cabar saya kalau tanam biji boleh buah, saya tabik lah 10 kali dengan cikgu. Tapi bila saya bagi dia hasilnya, dia datang sendiri tengok, dia pun tak boleh buat apalah. Dia kata kalau macam ni saya kalah lah, dia kata. Tak tinggi ya, tengok batang pun kecil tapi hasil insyaAllah. Kita tengok sini pun dah berbuah, dah berbunga. Nampak ni bunga ya. Bila kita buat kajian ni, kita jangan leka tinggikan pokok. Kita pruning supaya jangan tinggi tapi dia rendang. Batang akan jadi besar. Kalau kita biarkan dia hidup sendiri, tak dibentuk, dia lambat. Sebab dia proses pembesaran dan peninggiannya leka ke arah itu. Tapi bila kita potong, pucuk dia potong, ini potong, dia tak tinggi tapi dia mula ada sifat kematangan. Ni tengok dah keluar bunga ya. Ni pun dah keluar bunga. Sebab kita potong. Nampak ini potong. Nampak ini keluar bunga. Okey, dulu bila ni nampak dia tinggi jauh, kita dah potong sini jadi keluar sini. Jadi dia proses kematangan dia lebih awal. Ini nah kajian-kajian yang Hanan Agrofarm lakukan ya. Kita tak bergantung lagi kepada benih yang ditut berpuluh-puluh, kadang beratus. Tapi ini longan pimpong yang kita makan, bijinya kita semai dan akhirnya kita tanam di bawah ni. Ini saya tak semai, saya terus tanam biji. Contohnya bawah ni ada banyak ya. Ni ada. Ini tanam biji dulu. Mana yang terbaik saya akan pilih. Ni saya tak ambil lah sebab dah banyak yang terbaik saya ambil pilih. Ini 1, ini 2, ini 3. Nanti sebab saya tanam biji, mana yang terbaik saya akan bela. Jadi sekarang ni kita cuba tanam biji, apa akan jadi. Orang tak percaya kan, tak sampai 2 tahun dah berbuah. 1 tahun lebih saja. Saya dan baja tadi subur wajib, baja buah, baja buah. Kekerapan kita tengok kalau kita perlu paling tidak pun 2 minggu sekali. Nanti yang paling penting baja buah nanti, bila dah jadi macam biji kacang, besar kelingking ni, baja buah kena lebih kurang dalam 10 hari sekali. Sebab kita nak buah dia besar. Kalau tak dibaja, dia buahnya lambat besar, kemudian biji pun jadi besar. Kalau kita tembak ni, insyaAllah jadi buah pun berkualiti besar, berat dan sebagainya, tebal. Perkataan biasanya 15 ml per liter. Sebab ini dah matang. Kalau peringkat kecil macam ni, tak boleh baja buah. Ni kita baja pertumbuhan, baja subur macam ni. Subur untuk besarkan lagi. Jangan baja buah. Ni contohnya. Ni pun kita potong sebab ini mengganggu pertumbuhan ni, cabang-cabang ni rugi, baja pun dia ambil, tengok dia subur sedangkan mak dia tengok tak berapa. Itu kena tahu, kena buang dan sebagainya. Kalau ada soalan dan sebagainya, siapa berminat boleh datang ke Hanan ni, tengok sendirilah mata kepala sendiri betul ke, ataupun ni kita buat silap mata silap mata tanam biji ni, jangan bimbang.